Assalamualaikum semua. Hari ini hari yang ke-10 kita berpuasa. So this will be my sahur/Ramadan vlog part 4. Dah 1/3 bulan, harap-harapnya badan kita dah mula biasa dengan rutin Ramadan kita, InsyaAllah. From my previous video, saya ada kongsikan bagaimana untuk kira sama ada BMI kita normal atau tidak. Alhamdulillah, BMI saya normal. Jadi saya tidaklah nak target untuk turunkan berat badan yang banyak. Just nak maintain berat badan yang sihat sahaja. Bila berpuasa, air dalam badan kita kurang. So bila ada penurunan berat badan, mesti ambil kira yang air dalam badan juga sangat kurang berbanding hari-hari biasa. Untuk wanita, kandungan air dalam badan lebih kurang 55% daripada berat badan kita. Lebih separuh tu. Lelaki pula ada lebih sikit, dalam 60%. So, jangan nak cepat-cepat happy bila nampak berat badan turun masa puasa ni. Lepas raya agak-agak boleh maintain tak berat tu? Itulah cabarannya. Aktiviti ketika berpuasa ini kita bawa ke bulan-bulan yang lain pula. Kiranya apa yang kita buat ketika bulan Ramadan ni macam practice round lah. Mengikut kajian, jika kita buat satu aktiviti selama 30 ke 40 hari secara istiqamah, secara berterusan, aktiviti itu akan jadi lebih berkesan. Target saya nak kurus dan sihat, bukan kurus tapi tak bermaya. Mak-mak yang ada kangaroo pouch, ada tak kat sini? Please follow my sahur Ramadan journey dengan set sahur ini rapat-rapat, sebab saya nak share more benefitnya dalam my next video, InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat berpuasa semua.